Memang Datuk Seri Hamzah kita pernah bersama-sama kerja dalam Perikatan Nasional. Dia bukan orang yang baru. Dia memang juga satu pemimpin di Perikatan Nasional semasa Parti Gerakan bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Beliau adalah Setiausaha Agung. So kita kerjasama dengan Datuk Seri Hamzah memang tak ada masalah lah. Daripada dia menjadi Setiausaha Agung sampai Timbalan Presiden Perikatan Nasional, dan kita pun melalui banyak PRN dan PRU dan PRK juga, dan kita bukan komponen parti yang baru. Oleh itulah saya katakan semua komponen parti, semua pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional, daripada PAS, Bersatu, MIPP, Parti Gerakan, kita memang perhubungan kita memang erat kerana kita telah melalui banyak PRK, PRN dan PRU. Di Perikatan Nasional kita ada peraturan atau perlembagaan kita diri sendiri, dan apa-apa permohonan baru parti nak bersama-sama dengan Perikatan Nasional, selain daripada tadi saya kata daripada pendirian gerakan, kita mengalu-alukan sesiapa ada ideologi yang sama dengan Perikatan Nasional, kita memang terima. Tetapi ini juga kita mesti melalui proses-proses yang tertentu, dan seperti kita katakan dalam Perikatan Nasional, kita kena bincang. Seperti baru-baru saja ada Perjuang pun ada memohon masuk kepada Perikatan Nasional, tetapi kita tak terima terus. Bukan kita tolak, tapi kita nak details yang lebih daripada parti tersebut sebelum kita menerima mereka.